Hai, saya Kenny dari Hikayat Tanah dan hari ini saya ingin jawab satu soalan yang saya terima dari TikTok ni melalui DM. Soalnya berbunyi begini, anda boleh baca di skrin. Maaf, saya baru ada free time nak tanya. Saya dan suami usia 30 tahun. Kami rancang nak beli tanah dan bina rumah selepas bersara. Berapa anggaran kos kami perlu simpan untuk rujukan? Pendapat encik seusia kami untuk memiliki rumah teres, biasa loan bank ataupun beli tanah dan bina rumah selepas bersara. Maaf soalan agak panjang. Okey, pertama sekali saya sedar yang ramai yang berhasrat nak ada tanah sendiri, lepas tu bina rumah dan balik kampung. Ramai sekarang ni dah jadi trend. Jujurnya saya sendiri tidak mempunyai pengalaman tersebut sebab saya tak ada tanah. Okey. Keluarga saya pun kami tak ada tanah, kami beli rumah daripada pemaju dan tinggal. Okey. Jadi apa yang saya boleh berkongsi di sini adalah melalui perspektif saya sebagai seorang banker dan juga seorang perunding hartanah. Apa yang saya kongsi adalah apa yang saya kadang-kadang dapat daripada pengalaman orang dan juga pemikiran saya sendiri, corak pemikiran saya sendiri dan pandangan peribadi saya sendiri. Okey. Jadi apa yang anda dengar di sini tolong adaptasi, sesuaikan untuk diri sendiri. Kalau sesuai ambil, kalau tak sesuai sila abaikan. Okey. Yang pertama, sebelum ni saya terima kasih atas soalan. Saya tak tahu latar belakang anda. Yang pertama, soalan ni soalan yang terlalu umum dan saya biasa terima. Jadi saya akan bagi tahu apa yang saya akan buat. Sebenarnya anda kena faham latar belakang anda. Okey? Anda kerja makan gaji ke, anda buat bisnes ke, anda kahwin kan, anda berapa anak, anak dah perancangan masa depan, berapa anak nak ada, anak mana sekolah, lepas anak dah bersara kat mana. Mungkin anda tak nak bersara kat kampung, atau nak bersara atau kampung anda di Lembah Kelang, anda nak bersara. Mungkin pada masa bersara tu perkhidmatan untuk kesihatan untuk orang tua dah sangat makin maju. Seperti sekarang memang rumah-rumah persaraan atau retirement home dah semakin banyak dan rumah orang tua pun semakin maju. Perubatan pun semakin maju. Mungkin anda tak perlu bersara di kampung atau beli tanah di sana. Saya tak tahu. Atau mungkin keluarga, keluarga bertukar. Anda mungkin ada kemalangan menimpa suami atau anda dan seorang kena teruskan hidup, atau mungkin bercerai. Ya, kita biasanya tak suka perkara macam ni. Kita cuma nak baik-baik saja, tapi ini adalah hakikat hidup. Jadi kena fikir pasal ini. Bersaraan tu lama lagi umur 30 tahun dah bersara. Kalau saya kira umur bersaraan adalah 60 tahun, ada 30 tahun lagi nak bersara. Banyak yang boleh berlaku pada 30 tahun, dalam 30 tahun ini. Okey? Itu yang pertama. Lihat latar belakang anda. Yang kedua, kalau tanya saya secara peribadi, saya lebih suka beli daripada pemaju. Beli rumah teres sekarang. Kalau saya nak tengah landed kan, saya beli rumah teres sekarang. Saya mampu, saya beli. Mampu bukan layak. Layak dengan mampu adalah dua perkara yang berbeza. Saya mampu, saya beli. Saya akan beli rumah teres daripada pemaju kerana saya tak perlu pening. You tahu tak, kalau you beli tanah, lepas tu you nak bina rumah, anda kena dapatkan kelulusan yang betul, arkitek yang betul. Kalau arkitek ke kontraktor ku tak ada pengalaman ke, rumah yang katakan rumah yang anda nak bina tu 100,000, katakan tiba-tiba kos terlanjur sampai 200,000, 300,000 dan rumah tak ada siap. Apa yang anda nak buat? Anda perlu fikir pasal kemudahan yang ada pada rumah yang dibina oleh pemaju. Mereka akan sediakan bekalan elektrik, bekalan air, pembentungan, sistem buang sampah sarap. Lepas tu bersihkan di kawasan jalan. Kalau rumah teres, kawasan jalan, majlis. Sebab mereka akan, lepas dah bina rumah tu siap, mereka akan serahkan kawasan seperti jalan raya tu kepada majlis. Sebab tu anda kena bayar cukai pintu, dan cukai taksiran. Itu untuk majlis buat penyelenggaraan pada kemudahan awam. Dan kalau kehidupan landed berstrata, anda kena bayarlah maintenance fee. Itu kegunaan maintenance fee.
Tapi kalau anda bina rumah sendiri, ini semua anda kena jaga tau. Dan proses penjagaannya makin lama makin tinggi. Okay, kos dia makin lama makin tinggi. Ingatnya, kalau anda tinggal di rumah teres yang dibeli daripada pemaju, anda kongsi kos penyelenggaraan dengan semua orang yang tinggal di sana. Katakan Majlis Pembandaran Sepang, katakan anda kongsi dengan Majlis Pembandaran Sepang, semua penyelenggaraan jalan raya, semua tol semua dijaga, okey? Apa-apa semua dijaga, pokok dipertebang, itu dijaga. Tapi kalau anda beli rumah sendiri, semua ini adalah bergantung pada anda. Sistem pembentungan ada masalah, bekalan elektrik ada masalah, anda kena selesaikan. Kat sini, kalau bekalan elektrik ada apa masalah, anda boleh sendiri pergi ke TNB. Okey. Kalau anda sendiri punya, anda boleh pergi ke TNB sebab TNB yang sambungkan kan. Tapi anda mungkin kena tunggu lama lah. Okey. Sebab tu saya lebih suka beli daripada pemaju, saya tak pening. Dan kalau saya beli pun, saya akan beli rumah yang sudah siap dibina. Okey. Sekarang ni, kalau saya tengok, saya akan beli rumah yang siap dibina. Sebab rumah yang kalau pemaju punya, kalau rumah landed kan, memang sangat mahal kalau yang baru. Dan tak ada yang dekat-dekat dengan kota. Kalau dekat-dekat dengan bandar, lagi mahal. Jadi, mungkin ada, kalau anda tengok balik kan, mungkin ada yang sesuai untuk anda. Saya tak tahu, mungkin okey, kalau Melayu, saya cadangkan kalau nak duduk sendiri cari rumah Rizab Melayu. Rumah Rizab Melayu harga sangat-sangat murah. Itu untuk duduk sendiri, itu memang sangat sesuai. Okey, atau rumah Rizab Melayu yang paling murah, lepas tu adalah Bumi Lot. Okey. Setengah negeri yang saya fahamkan, mereka dalam negeri tersebut kan, rumah tersebut hanya boleh jual pada orang yang sama negeri. Okey, contohnya, betul kan kalau salah orang Kelantan ada, orang Kelantan sini. Kelantan ialah macam tu. Kalau nak beli rumah, nak jual lain kali, hanya orang Kelantan saja yang boleh beli. Itu yang saya dengar. Sebab tu, harga hartanah di sana atau tanah di sana sangat-sangat murah. Sebab tak boleh jual kepada orang luar tak boleh jual kepada orang luar hanya untuk penduduk saja. Semua penduduk akan beli dengan harga yang murah. Okey? Jadi, itu bergantung kepada anda. Tapi bagi saya lebih suka beli yang sudah siap. Faktor yang kedua saya beli, okey, kita cakap pasal berapa nak simpan. Yang ni kan, saya sendiri pun tak tahu berapa nak simpan. Sebab kalau anda beli daripada pemaju, katakan pemaju, kita boleh anggarkan, okey, saya perlukan 50,000 sebab 500,000 mah. Atau kalau anda beli subsale, saya perlukan 50,000 untuk down payment 500,000 punya rumah. Tapi kalau anda beli tanah sendiri, bila nak bersara baru nak beli. Satu, tanah tu mungkin dah tak ada. Okay? Yang kedua, kalau ada pun, harga dia akan meningkat mendadak. Kalau ada pembangunan ke sana, harga dia akan meningkat mendadak. Yang ketiga, macam saya beritahu, yang negeri lain tu, mungkin anda boleh budget, tapi kita tak tahu berapa banyak yang anda perlukan. Sebab kita tak boleh ramalkan berapa banyak kenaikan suatu hartanah tersebut. Okey. Jadi saya pun tak tahu berapa banyak nak bagi tahu anda untuk simpan, sebab saya sendiri tak tahu. Tapi kalau untuk beli rumah subsales atau rumah dari pemaju, itu kita boleh anggarkan. Okey. Lagi satu, kos buruh, kos bahan pembinaan, semua kos ni akan meningkat dari semasa ke semasa. Anda tak perlu pergi jauh Tiap-tiap tahun anda nampak dalam surat khabar, dalam media, pemaju kata harga rumah akan meningkat kerana kos buruh meningkat. Harga rumah akan meningkat sebab bahan binaan, kos bahan binaan semua meningkat. Okey. Jadi, adakah simpanan anda boleh mengatasi kenaikan kos? Kadar simpanan anda boleh mengatasi kenaikan kos ke? Most likely no lah. Besar kemungkinan tidak lah. Okey. Kalau nak mengatasi kenaikan kos, anda perlu bukan hanya simpan tau, anda perlu menambah pendapatan dari bisnes ke apa ke. Lepas tu, kalau pendapatan tu dah besar, anda boleh mengatasi kenaikan kos di sini. Tapi kalau nak simpan saja dan harap simpan saja, akan dimamah inflasi
Inflasi akan datang, sebab tu kos akan lebih tinggi. Hasrat anda untuk beli tanah dan bina rumah takkan kesampaian lah, besar kemungkinan. Okey? Ya, itu saja dua perkara yang menyebabkan saya pilih rumah yang sudah siap sekarang daripada beli tanah lepas bersara. Okey? Ketentuan sekarang versus ketidakpastian masa depan, saya lebih suka ketentuan sekarang. Okey? Bila nak bersara ke apa ke, jual lah rumah tu yang ditinggal, balik kampung, dapat sedikit wang balik kampung. Masa tu umur dah 60 tahun, kalau tak sihat macam mana? Kalau tak sihat lagi teruk, kena tinggal di bandar sebab dekat dengan hospital mah. Persalahan ni lama lagi. Tapi saya nak saya nak sokong anda, saya rasa adalah sangat baik anda sudah ada rancangan untuk masa depan. Rancangan masa depan ni kita kita buat sehabis baiklah. Ada banyak perkara yang tidak pasti. Apabila anda tarik jangka masa tu lagi panjang kan, banyak perkara yang tidak pasti. Okey? Hidup ni akan sentiasa berubah. Jadi kalau sementara menunggu persaraan, saya lebih rela beli rumah sekarang. Kalau nak bersara, saya boleh jual rumah tu, dapat duit lebih, letak. Kalau nak beli tanah, saya beli tanah. Tapi mungkin masa tu anak anda mungkin perlukan pertolongan anda. Anak anda mungkin nak pergi sekolah, nak perlukan duit, nak buat bisnes, mungkin perlu pinjam daripada anda. Ataupun mungkin anak tak sihat ke, atau diri sendiri tak sihat ke, anda perlukan duit tersebut. Okey? Jadi terlalu banyak perkara yang kita tidak boleh jangka, dan ketidakpastian ini yang akan menjejaskan plan kita lah. Kita boleh rancang yang bagus untuk rancang. Bagi saya dah membebel lama, saya masih rasa dan fikir beli rumah sekarang, rumah teres sekarang untuk anda adalah lebih sesuai daripada beli tanah apabila anda bersara dan bina rumah sendiri. Semoga itu telah membantu dan semoga berjaya. Okey, Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.